Dalam setiap tugas pejabat awam, terdapat satu amanah yang perlu kita jaga kepada rakyat dan juga negara. Projek Tuan Razak ni, sebenarnya saya semak, tapi ada satu item dia yang tidak ikut requirement kita. Jadi mau minta dia rectify balik lah. Rasanya semalam dia sudah call saya 3 kali. Dia cakap rugi masa, lepas tu mau cepat. Dia cakap mau buat bayaran. Alah, biarlah dia rugi sikit. Lagipun kita kena jaga kita punya requirement. Mana boleh kita suka-suka bagi kompromi walaupun dia terdesak. Betul. Macam mana projek saya? Waalaikumsalam tuan. Dia macam ni, dia ada masalah teknikal sedikit. Jadi saya perlu tuan betulkan dulu baru saya boleh luluskan program ni. Alah, technical error sikit-sikit je tu, tutup mata je. Nanti kalau lambat projek ni kena buat, banyak orang susah nanti. Inilah sedikit penghargaan daripada pihak kami untuk Amir. Tidak boleh ni, ini salah ni. Kami ni buat kerja ikut protokol. Alah, ambil je. Ini bukan rasuah, ini duit kopi saja. Ambil je, semua orang buat. Jangan terlalu suci, Amir. Oh. Kadang, kejujuran paling suka bila tiada siapa yang nampak. Tapi, itulah detik yang menentukan siapa kita yang sebenarnya. Duit gaji aku tak cukup. Tapi, ni bukan cara dia. Ya, okey. Aku tak okey Farah. Aku stres ni. Aku takut kalau aku lapor benda ni, dia jadi masalah lagi besar. Dia ikut aku pasal projek ni. Ketakutan adalah emosi, tapi prinsip adalah panduan ni. Kau kena ingat balik kenapa kau jadi pejabat awam. Lagipun, Tuan Razak tu sudah salah. Ini bukti. Kalau salah jangan diamkan, laporkan. Aku tahu Farah. Tapi aku tahu dia pun salah besar. Esok aku lapor dengan Paulina. Ya, nanti saya temani, kita buat sama-sama. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum puan. Saya nak cakap something ni. Ada kontraktor ni, nama dia Tuan Razak. Dia cuba rasa saya. Ni sampul dia. Dia nak saya cepatkan dia punya projek. Bagus Amir, ini adalah tindakan berani dan betul. Kita akan serahkan bahan bukti ini kepada pihak SPRM. Halo, saya Puan Lina dari Jabatan Pembangunan Infrastruktur. Saya ingin melaporkan terdapat kes cobaan rasuah di sini. Ya, kami ada barang bukti. Amir, awak akan dilindungi di bawah Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Jadi jangan risau. Farah, terima kasih karena menjadi saksi. Negara memerlukan pejabat awam berintegriti dan berani seperti kamu berdua. Terima kasih Paulina. Terima kasih Puan Lina. Setiap pelaku rasuah akan menerima akibatnya. Integriti bukan pilihan, ia adalah tanggungjawab. Awak dapat perkara yang betul, Amir. Terima kasih Puan. Kesimpulan daripada video pendek yang telah dilakonkan tadi adalah tanggungjawab kita sebagai seorang pejabat awam adalah besar. Ia melibatkan kepercayaan rakyat. Setiap keputusan berintegriti yang kita lakukan adalah untuk pelaburan masa depan negara yang lebih cerah. Jangan gadaikan prinsip demi kepentingan peribadi. Jadilah ejen perubah, bukan punca kerosakan.